Samsul Adab. Sampai dekat satu tempat di Surau Puncak Setiawangsa. Sebab saya tak nak orang call pejabat. Boleh tak nak panggil dia ceramah. Sedangkan tugas rasmi. Kacau. Faham. Jadi entah macam mana saya ceramah dekat Surau Puncak Setiawangsa Kuala Lumpur. Kan? Masa tu dia mengajak saya, Datuk ni mengajak saya. Dia terlupa, siapa nama penceramah ni? Siapa nama budak tu? Samsul apa dah, tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis kat whiteboard tu, Samsul debat. ceramah pada malam ini Samsul debat. Itulah mula dia. Dan salah seorang yang dengar ceramah saya pada ketika itu adalah CEO TV Al-Hijrah pada ketika itu. Dan dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Nah, Dia pegang terus nama tu, Al-Debati. melekat lah. Debat lah, saya ingat Samsul debat. Sampai dia marah ni. Belum tanya nama siapa, saya Samsul Abdul Ismail. Samsul debat lah cakap. Dia marah. Dia suruh pegang nama tu. Siapa CEO Alif Masa tu Datuk Haji Zilan Basar. Okey. Tu je melekat nama tu melekat tu sampailah ke hari ni. Dan sekarang ni orang panggil SD. Sebenarnya orang tertentu saya malah nak melarang sekali lah ustaz. Tapi sebenarnya kebanyakan macam kru Astro, kru TV Hijrah, semua kalau jumpa saya SD. SD je. SD dah ready dah. Tu macam kat baju tu lah SD. SD dah ready dah. SD dah boleh cakap dah. Sebab saya ingat benda tu 2019 masa Maharaja Lawak dekat belakang pentas, Ustaz cakap, aku sebenarnya jangan panggil aku ustaz. Aku sebenarnya tak nak jadi macam ustaz yang bau hukum ni. Aku nak jadi motivation Macam mana boleh dapat gelaran ustaz tu? Jangan panggil aku ustaz Tak lah adalah, kalau boleh. memang orang memang macam tu lah. Itu sebabnya keluar buku tu. Saya bukan ustaz, baru nak start kan. Tapi dah bila saya taklah marah. Tapi saya mana yang saya boleh tegur. Kalau ada pihak masjid tanya, kat banner ni kalau sempat tegur, saya tegur. Letak saudara ya. SDR, senior doktor. Jangan letak ustaz. Sebab kalau saudara Samsul Debat, SSD okey lagi. Kalau letak ustaz Samsul Debat, USD mahal, takut tak boleh bayar. Iyalah USD. Saya kata kan, jadi USD Dan masa tu dia orang heboh lah. Masa tu memang fenomena masa tu. Saya sendiri pun terkejut sebab saya naik tiba-tiba. Bila keluar TV orang terkejut. Dia ni siapa? Kenapa tak pernah nampak sebelum ni? Ya. Kan? Kelakor pula tu. Lepas tu sampaikan masa tu yang paling best pasal TV Hijrah tu.